Alright guys, so hari ini saya rasa akan sampai kubit korang yang korang order. Saya nak dengar review daripada korang. Saya nak tahu jujur punya review, macam mana rasa dia. Sebab saya letak effort yang sangat tinggi untuk dapatkan pure butter, premiumnya coklat, tepung yang tak di bleach. So dia lebih, okay, tekstur dia pun sangat baik. So, saya nak dengar review ikhlas daripada korang supaya saya boleh tambah baik masa ke semasa. Saya seriously saya takkan ambil hati pun kalau korang rasa lepas tu korang rasa rasa awam sahaja. It's okay because semua orang punya tekak tak sama. Tekak saya tak sama dengan tekak orang lain. Tapi bila saya buat barang tu, saya pastikan benda tu ikat majoriti orang punya tekak. Sebab saya buat, bukan saya seorang je rasa sedap. Saya bagi hampir 100 orang untuk rasa. Dan 90 orang lebih cakap, rasa sedap, rasa mahalnya. Rasa macam coklat dekat Switzerland. Macam tu. So saya nak dengar daripada korang sendiri supaya benda ni akan membantu untuk next drop kita. Kita nak tentukan sama ada kita nak ikut rasa yang sama ataupun nak tambah baik. Contoh ada orang cakap, contoh majoriti orang cakap, bukan seorang dua orang. Seorang dua orang cakap rasa awam ke, rasa manis sangat ke, rasa saya tak kisah sangat. Because tekak semua tak sama. Tapi kalau majoriti orang cakap, okay sir, cookies ni terlalu manis lah. Then saya kena kurangkan manis sikit lah. Kalau orang cakap, butter ni macam tak sesuai lah. Then kita kena try butter Europe pula. Macam tu. So saya nak update daripada korang yang rasa, korang nak rasa yang sama ke bulan depan ataupun korang nak tukar-tukar sikit. Korang rasa tak sedap ke apa. Okay? Tolong komen. Alright, bye.